rumah mereka telah dihancurkan sama sekali. Sehingga kan pokok-pokok di kawasan rumah mereka juga telah dipotong. Orang kata Bashar dah pergi, Bashar dah tak ada. Tetapi mereka masih lagi di sini. Kerana apa? Rumah mereka telah dihancurkan sama sekali. Sehingga kan pokok-pokok di kawasan rumah mereka juga telah dipotong. Sehingga tiada peluang lagi untuk mereka kembali. Mereka bukan sahaja perlukan bantuan untuk terus kekal di sini, tetapi mereka juga perlukan bantuan untuk membina semula hidup mereka. Bantuan untuk membina semula rumah-rumah mereka yang rosak. Ayuh, jangan lupakan mereka. Bersama Syria Care, kita bantu.